Puasa ke-8, aku masak menu yang paling simple. Dah seminggu rasa bosan pula makan makanan berkuah. Hari ni rasa nak makan makanan yang kering-kering je. Setelah bermesyuarat hampir 1 jam dalam Google Meet, semua orang bersetuju dengan menu ayam goreng dan telur ikan goreng kunyit. Mula-mula bersihkan telur ikan dan potong-potong sebesar 1/2 inci. Lepas tu gaulkan dengan garam dan kunyit. Kemudian panaskan minyak dan goreng telur ikan yang dah dikunyitkan tadi. Goreng telur ikan sampai masak. Setelah telur ikan hampir masak, masukkan bawang putih, bawang merah dan juga halia yang telah dipotong halus. Goreng sampai bawang layu dan wangi. Selepas itu, masukkan beberapa biji cili padi untuk tambah kepedasan. Masukkan sedikit kicap cair dan juga sos tiram. Kacau bagi rata dan masukkan bawang Holland dan juga sayur-sayuran seperti bunga kobis, kacang panjang dan juga carrot. Masukkan juga sebiji cili hidup untuk pelbagaikan warna. Kacau sampai sayur tu masak dan tambah sedikit serbuk perasa. Dah siap. Jangan makan dulu, tunggu azan maghrib berkumandang.